Cantik tak bag ni? Ini ialah bag PJY Tech One Pro Flex. Dan dia ada 3 saiz, dia ada 30 liter, 40 liter dan 50 liter. Yang warna orange hanya didatangkan dalam kapasiti 40 liter sahaja. Aku dah bawa bag ni untuk shooting di area KL dan juga aku bawa bag ni ke Mersing. Jadi aku nak cerita korang apa benda yang best dengan bag ni. Dan yang paling pertama, warna dia. Ini adalah warna sunset orange untuk 40 liter sahaja. Kalau korang ni boring, korang boleh pilih yang warna space black. Aku bukan boring, aku fun. Design dia memang sangat-sangat best dan benda pertama yang aku paling suka sekali ialah benda ni. Nampak ni? Dekat kawasan ni, dia dah letak sekali dengan support. So, kalau korang bawa bag memang sangat-sangat selesa. Dan pada bahagian ni untuk supporting bag jadi kurang berpeluh sebab aku ni agak kuat berpeluh juga. Di segi material yang digunakan pada ni memang sangat-sangat best, sangat-sangat tebal dan di bahagian sini dia ada support untuk bahagian belakang, untuk kita punya belakang memang sangat-sangat best juga. Dan walaupun bag ni bukannya 100% waterproof ataupun rainproof, dia sediakan sekali dengan dia punya protector, rain protector, tapi setakat hujan renyai dia tak ada masalah, kita boleh pakai bag ni tak ada issue. Aku dah try, aku dah pergi time shoot kilat dekat KL, aku dah shoot time hujan dekat Mersing. Bag ni tak ada masalah kalau hujan yang tidak lebat. Aku nak share kat korang poket-poket yang ada dekat bag ni. Okay, first aku nak share poket bahagian hadapan ni. Dekat sini poket ni kita boleh letak juga beberapa barang dan sekarang ni aku letak barang ialah aku punya kipas. So kalau aku nak travel kadang-kadang panas, aku perlukan kipas. So kipas ada dekat sini. So selain tu kita boleh letak lagi barang-barang lain dekat sini. Dan inilah buckle yang dia letak dan zip dia ialah zip YKK ya. Zip YKK ni antara zip yang sangat terkenal dan sangat-sangat bagus dan kita boleh extend dia jadi panjang macam ni. Kalau kita contohnya nak bawa barang kamera dekat sini dan kita boleh letak barang-barang kita punya baju ke dekat bahagian hadapan. Dan satu benda, dia punya zip ni, dia punya lock ni besar. Jadi bila dia pakai yang besar ni, senang kita nak letak jari sini, nak buka pun sangat-sangat mudah. So di bahagian hadapan ni, dia ada lagi satu poket besar macam ni. So dekat sini kita boleh letak barang-barang lain lagi. Kat sini aku letak dia punya rain cover dan juga ada strap kat sini. Dan of course kita boleh letak lagi barang-barang lain dekat sini. Kalau dekat sini sekarang ni apa aku letak? Aku letak dekat bahagian hadapan ni ialah aku punya cleaning set. So ini untuk aku punya barang-barang cermin mata apa semua aku letak dekat sini. Lepas tu untuk sensor cleaning lens cleaning apa semua aku letak dekat sini lah. So macam-macam barang lagi kita boleh letak kat sini. Nak letak kita punya gimbal pun boleh juga letak dekat sini. Dan dia ada tali ni. So tali ni kita boleh letak macam-macam lagi. Aku letak tripod dekat sini. Di bahagian hadapan ni dia ada lubang kat sini. Dia ada poket. So poket ni ialah kita boleh letak tripod macam mana yang korang tengah tengok sekarang. Kita boleh letak tripod dekat sini dan kita boleh letak di bahagian belakang. Dan juga macam-macam lah. Kita letak helmet ke dekat sini pun boleh juga. Okay, di bahagian tepi sini, di bahagian tepi sini kita boleh tengok. Apa aku letak? Ini aku letak aku punya V-mount battery untuk aku charge aku punya peralatan kamera apa semualah. Lepas tu dekat sini masih lagi ada 2 poket kita boleh gunakan untuk letak barang-barang lain. Dan dekat poket sini of course kita boleh letak botol air ke apa-apa barang lain kita boleh letak kat sini. Di poket belah tepi sini pula dia ada poket macam ni juga, kita boleh letak air ke apa-apa. Kemudian dekat bahagian sini sebab bila kita buka sini dia akan jadi easy access kepada kita punya kamera. Tapi sekarang aku tak gunakan easy access tu sebab aku bukan seorang yang pengguna easy access. So aku tak pakai, so aku tutup je. Tapi kalau korang guna easy access, korang boleh gunakan dekat sini. Dan yang ini bagi aku yang paling best. Yang ni poket ni kenapa? Kita punya korang. Dekat sini kita boleh letak kita punya bateri. Kat sini aku letak aku punya bateri, aku punya HDMI adapter ni dan juga aku letak aku punya phone. Dan apa yang menarik dengan bateri ni, bateri compartment ni, dia ada label ni. Kalau korang tengok sini, dia ada label hijau. Kalau katakanlah korang dah pakai bateri ni, so korang boleh jadikan dia merah. Maksudnya, bateri tu dah habis. Right? Benda-benda simple macam ni, aku sangat-sangat teruja. Right? Kalau dah guna hijau, sebab banyak kali jadi kat aku, bila kita dah pakai bateri, lepas tu kita tak tahu bateri ni dah pakai ke, dah guna ke belum, jadi kita tak tahu. Jadi dengan ada benda macam ni, mudah kita nak tengok sama ada sekarang ni bateri dah guna ataupun tidak. So sekarang ni ketiga-tiga bateri aku ni masih lagi full. So aku dah tahulah yang mana satu nak ambil. Oh, sangat-sangat bagus Selepas tu, di bahagian sini pula dia ada
benda ni aku tak tahu nak letak apa benda kat sini sebab dia bukan poket. Dan sini bagi aku sangat-sangat bagus sebab dia ada satu kompartmen ataupun satu ruang aku boleh letak aku punya barang-barang kering seperti aku punya skru, kemudian aku punya plate, right, tripod plate, dan juga aku punya ni aku punya plate jugalah. Katakanlah kita nak adjust sebab setengah orang badan dia mungkin besar, mungkin tinggi, so dia boleh adjust ketinggian dia punya tempat gantung ni, tempat ikat ni, aku panggil apa nama, dan kita boleh adjust jadi rendah ataupun kita boleh adjust jadi tinggi. So dia dekat sini lah, dia ada berapa level, 1, 2, 3, 4 level kita boleh adjust kiri dan kanan. Tali ni juga, dia juga ruang. Biasanya aku letak kat sini ialah aku punya torchlight ataupun kita boleh letak macam-macam barang lagi, contohnya macam kita punya table tripod ataupun botol air pun boleh juga letak kat sini sebab dia boleh jadi besar, dia stretchable. Okay, next aku akan tunjuk korang bahagian dalam bag pula. So satu benda yang korang kena tahu, bag ni dia bukannya buka atas dia buka daripada bahagian tepi. Dia ada bahagian tepi macam ni. Di bahagian sini dia ada kompartmen untuk letak laptop ataupun iPad, dan bahagian atas ni kita boleh letak kita punya barang-barang lain seperti charger ataupun SSD, kita boleh letak di bahagian sini. Dan dia ada locking ni, ada strap ni. Kalau barang tu tebal besar, kita boleh adjust dia punya ketebalan lah. Dan sini dia menggunakan magnet, jadi mudah untuk kita buka dan pasang. Dan inilah bahagian dalam dia. Jom kita tengok daripada top view. Bag ni dia tak ada kompartmen dalam ni yang kita boleh susun kamera sebab bag ni dia menggunakan teknik ataupun feature yang dipanggil insert. So dia ada pelbagai insert size. Dia ada beberapa size. Dia ada paling kecil sekali SS, lepas tu S, lepas tu M dan juga L. Yang ini ialah M dan diberi secara percuma kalau kita beli bag ni. Di bahagian atas ni dia ada tempat kompartmen lagi untuk kita simpan barang. Sebab aku menggunakan bersaiz M, jadi dia ada ruang. Kalau aku letak insert yang bersaiz L, dia akan jadi besar lah satu bag ni. Dan insert ni kita boleh ikat di bahagian tepi sini. Ini tempat kita ikat. So kita boleh juga nak buka, nak bawa, sebab dia ada juga strap untuk kita pakai bag ni sahaja, insert ni sahaja. Okay, dan ini ialah dia punya insert yang bersaiz M. Macam aku cakap tadi, dekat sini dia ada dia punya yang dipanggil easy access ataupun quick access di bahagian tepi sini, tapi aku tak guna. Dan aku letak lens kat sini, ada sebiji kamera dekat sini, ada sebiji lagi lens kat sini, sebiji lagi lens dekat sini, dan ada aku punya aksesori. Insert ni bagi aku memang sangat-sangat bagus lah, sangat mudah untuk digunakan. So nak tutup, kita tutup saja dekat sini dan kita tarik sajalah. Dan aku sememangnya suka kalau bag tu dia boleh berdiri, duduk macam ni sendiri tanpa kita perlu baringkan. So ini antara benda yang paling penting lah untuk aku, sebab kadang-kadang tu kita akan letak tempat yang agak sedikit kotor, jadi tak adalah bag tu kotor. Sayang weh, bag ni cantik gila kali dia. So kalau korang nak tanya apa-apa lagi soalan tentang bag ni, korang boleh komen. Dan kalau korang tanya aku mana nak beli, korang boleh refer link yang aku letak dekat bahagian komen ataupun di bahagian description tu. So guys, inilah bag kesayangan aku sekarang. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.